Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini bertanggal 4 Mac 2026, pada bulan puasa, Sekolah Menengah Kebahasaan Seri Kundang telah mengadakan program memasak bubur lambuk yang dianjurkan oleh PIBG Skoses dan dengan kerjasama alumni. Nak tahu lebih lanjut? Mari kita saksikan. Assalamualaikum Puan Nora dan Puan Azura. Okey, saya nak tanya, macam mana boleh tercetus idea untuk membuat bubur lambuk? Okey, waalaikumsalam. Saya sebetulnya kita dapat idea untuk bubur lambuk ni ketika kita berbincang-bincang, duduk-duduk saja berborak-borak dengan kawan di kalangan AJK PIBG dan pentadbir sekolah, dan tercetusnya apabila kita berbincang tentang Ihya Ramadan, program Ihya Ramadan sepanjang dalam Ramadan ni. Dan kami mengambil satu inisiatif dari PIBG untuk membuat bubur lambuk, di mana kami juga memainkan peranan untuk melibatkan komuniti dan masak secara beramai-ramai untuk kami edarkan kepada murid-murid dan guru-guru di SMK Seri Kundang. Seterusnya, apakah objektif program ini dijalankan? Okey, objektif program ini dijalankan, kita dapat mengekalkan silaturahim antara pelajar dan komuniti setempat seperti NGO yang turut serta untuk hari ini, dan juga kita dapat pelajar dapat ilmu untuk bagaimana cara nak masak bubur lambuk, dan dapat juga berkongsi pengalaman dengan orang yang berpengalaman yang kita jemput bersama-sama kita untuk hari ini. Yang seterusnya, apakah harapan Puan terhadap program ini? Saya hari ini saja, walaupun pertama kalinya program ini dianjurkan oleh PIBG dan atas kerjasama alumni, kita dapat juga sumbangan-sumbangan daripada komuniti, daripada contohnya daripada Kelab Santai Bikers, NGO, Perkap IPD Sungai Buloh dan lain-lain. Saya rasa, dan apabila saya melihat anak-anak murid juga turun bersama dan guru-guru, dan kita nampak ukhuwah, harmoni, dan saya menjadi harapan saya PIBG mungkin mana tahu ada rezeki tahun depan kita buat lagi.
dan lebih kalau hari ini ada 7 periuk. 7 periuk hari ini, mungkin tahun depan kita boleh buat 10 periuk dan kita boleh edarkan kepada jiran-jiran tetangga kita di sebelah sekolah ni. Okey? Terima kasih Puan. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, pengacara TVPSS Khusus anda. Pada hari ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Kundang telah mengadakan program motivasi. Sekolah kami telah mengundang seorang pengaruh TikTok yang bergiat aktif dalam media sosial tentang cara untuk membuat bisnes. Beliau ialah Bos James. Jadi, mari kita mendengar perkongsian beliau dan sedikit sebanyak memberi inspirasi kepada kita. Jom. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebab bukannya seorang puasa, saya pun puasa tau. Okey. Biasanya saya tak malu tak ada dapat budaya tau. Apa dia tahu? Kita sebelum mendapat video apa? Dengan kancok, saya pun kancok oleh kancok. Dan tu lupa untuk belajar. Kesimpulannya, program memasak bubur lambuk bukanlah sahaja dapat memeriahkan bulan Ramadan, malah dapat memupuk sifat nilai keprihatinan dalam kalangan warga sekolah. Semoga program seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye!